Hai, Assalamualaikum. Bersama kita dalam channel Cik Nabok. Apa khabar semua sahabat? Menu Cik Na hari ini, daging tetel masak berlengas versi utara. Cik Na guna 600 gram daging tetel. Daging dia tak perlu cuci banyak-banyak sangat sebab nanti hilang kemanisan daging. Okey, siap. Sekarang kita masukkan daging di dalam kuali. Rebuskan dia bersama dengan air kosong. Cik Na gunakan air yang banyak supaya daging ni merenyah dengan perlahan. Bersama daging masukkan sekali kunyit 2 sudu kecil, garam 1 sudu besar, bahan perasa setengah sudu kecil. Garam tadi 1 sudu besar paras sahaja ya, sebab kita akan letakkan kicap sotong. Nanti kicap sotong tu masin tau. Cik Na nak bagi tips untuk rebus daging ni supaya dia cepat lembut. Kita masukkan minyak sekali dalam ni Masukkan 2 senduk gulai kecil lah ni. Versi utara ni kita titik sebatang serai. Bila mendidih masukkan serai di dalam daging. Nak bagi daging tu betul-betul berlengas. Nah, kita masukkan halia bawang besar sebanyak 2 biji bawang holland 1 biji, bawang putih 1 labu. Untuk mudahkan bahan dikisar, tambahkan sedikit air. Jangan terlalu halus sangat, jangan terlalu kasar sangat. Masukkan bersama rebusan daging tetel tadi. Masukkan ke semuanya. Daging tu dah mendidih kan, tapi kita kena rebus dia sampai daging tu lembut dan ayak dia kering. Potong bulat bawang holland. Potong dia kasak-kasak Carrot potong memanjang Giliran tomato cherry pula. Belah 2 je tau tomato cherry ni. Daun sup pun tinggal yang belen-belen je lagi Tak apa, boleh guna. Sekarang kita potong daun bawang. Limau 1 iris. Bahan-bahan sampingan dah siap. Bawang holland 1 biji, lada solok 2 biji, tomato cherry 10 biji, carrot separuh biji, cili api 6 tangkai dan daun sup, daun bawang. Last sekali limau nipis. Kalau dia masih tak kembang lagi, tambah layak. Bahan campuran yang akan kita masukkan dalam masakan daging tetel Thai chili paste, kicap lemak manis, kicap sotong, sos cili. Akhir sekali Cik nak masukkan sikit kicap pekat ataupun kicap caramel. Bahan yang tertinggal tadi lupa nak cakap ni dia 1 sudu kecil gula. Untuk hasilkan daging yang lebih lembut, Cik Na sarankan rebus daging ni lama. Versi utara kita dah masak. Nampak tak? Kembang dah semua. Tu tanda dia dah masak. Kita akan tambahkan 1 sendok minyak. Masukkan carrot terlebih dahulu. Sebab carrot ni perlukan masa untuk dia lembut Masukkan 1 sudu kecil sos tiram, 1 sudu kecil kicap pekat ataupun kicap caramel, 1 sudu kecil kicap sotong, 1 sudu besar paste cili Thai, 1 sudu besar kicap lemak manis, 3 sudu besar sos cili. Gaulkan biar sos dia semua sepati. Nak tambahkan sikit ayak untuk bagi dia ada kuah-kuah. Ni baru betul-betul berlengas. Sekarang bolehlah kita masukkan sayur-sayuran untuk menaikkan seri daging berlengas ni. Masukkan bawang holland dan masukkan lada solok, tomato cherry, cili api, kacau-kacau dia.
Sangatlah sedap. Bolehlah buat sebagai hidangan berbuka puasa. Bismillah, perahkan limau. Air sekali. Masukkanlah sup daun bawang. Alhamdulillah, menu daging tetel masak belengas Besi Utara dah siap. Selamat mencuba semua. Wow, berwarna-warni. Besi Utara. Alhamdulillah. Hiaskan dengan bawang goreng. Dah siap.